Okay, saya share sikit tentang sejarah nasi kerabu ni. Dan sebab dah tertengok mukbang Isaac Osman semalam, dia makan nasi kerabu mak 6 lah kan. Saya tak pasti mungkin kat KS Selangor, bukan dekat utara lah. Sudah dah apa? Okay, part 2. Kita sambung. RM18 rasanya tak silap saya. Okey, saya nak cakap tentang asal-usul nasi kerabu ni, budaya masyarakat Melayu lah, Pantai Timur. Khususnya kat Kelantan kan, yang terkenal dengan selera yang berani, segar dan seimbang lah. Sebab kita ada campuran kerabu-kerabu kan yang apa, merupakan konsep sayur-sayuran lah. Okey, ada sedikit pengaruh bahasa Thai, krab. Maksud krab tu adalah hidangan campur, bahan mentah atau separa masak yang digaul bersama. That's why kita panggil kerabu lah. Bismillah. Okay, jadi saya cakap tentang apa krab. Hidangan campuran bahan mentah kan, yang digaul bersama. Dimakan dengan nasi lah. So memang selari lah dengan location Kelantan dengan Thailand memang dekat kan. So pengaruh budaya dan kulineri itu memang secara alaminya memang tak boleh dipisahkan lah. So dalam ni kita akan ada budu, kelapa parut, limau nipis, cili, bawang, serai dan lain-lain. Yang semua ni yang membangkitkan selera lah kan, yang buatkan nasi kerabu ni sempurna, InsyaAllah. Okay, saya tunjuk dengan lebih dekat lah kan. Ayam, ikan, daging lah kan. Saya paling suka daging lah, sedap, lembut. Dan since dia offer saya lemak, saya tak makan lemak, tapi abang tu, Abel tu dah offer kan, so saya on je lah kan. Okay, boleh lah abang, lemak lah. Mana lemak? Wait. Okay, ni lemak, lembut lah, lembut. Tak percaya, saya try. Besar. Ramai, customer ni ramai. Kalau tak kena gaya kan, pagi memang beratur lah. Keropok dia pun sedap, crunchy. Air dada dia pun okey. Tak masam, memang manis lah kan. Kelantan memang tak berdaya pada manis, sweet. Dah jam 10. So agak lambat lah saya breakfast hari ni. Ada setengah tu dia sengaja request macam kerabu tu banyak kan. Macam saya tak suka lah. Saya suka yang apa, yang tak agak berserabut lah dengan kerabu semua ni kan. So nampak kan ni dah nasi kerabu, memang mix lah kan. Nasi dan all the protein dan dia punya sayur-sayuran lah, kerabu kan. Okay, itu saja sharing daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.